Aku sebenarnya tak tahu lah. Tak tahu kenapa aku still panggil kat diorang ni. Sini Ali. Ali buat minta maaf. Permohonan maaf kat public. Kenapa Ali bawa budak ni masuk dalam ni. Dan tempat ni dah telah terdedah tau. Tempat ni dah didedahkan oleh orang luar. Ali 100% bertanggungjawab apa yang Ali buat untuk hari ni. Kenapa dia nak kena minta maaf pula? Dia kena minta maaf you. Tak, you cakap kat dia you nak cari talent. You orang luar kan. I dah So jap. You cakap kat dia you nak cari talent. So dia cari I lah talent dia. Okay, you guys tengok you guys. Hold on jap. Nama you apa? Tasha. Tasha. Nama penuh you? Nur Adliatul Natasha. So I panggil you Tasha ke Alia? Tasha. Okay, sekarang ni you orang luar betul? Okay, I pun tak tahu nama you siapa. I jemput you datang dengan Ali untuk buat permohonan maaf. You tahu tak berapa ramai orang marah pasal you? You datang macam ni semua, datang tempat ni. Biarlah, betul. I perlukan talent, betul. Tapi bukan cara macam ni. Saya cuma tolong Abang Am je, apa salah saya? Asal nak backup? Abang cakap apa? Minta maaf kat depan kan? Alah, you Nak tunggu abang 3 suara dulu ke apa? Tengok talent perempuan ada 3 orang je. Tambah I cukup lah 4. Kenapa? Apa isu dia kalau 3 orang? Tak cukup orang. Cukup Wana ada. Okay, sebenarnya talent perempuan sekarang ada 4 orang. Ramai lah tu. Tak, tapi kalau telefon cukup Abang Am, kenapa Abang Am nak cari lagi dekat video sebelum ni? Saya cuma tolong je Abang Am. Salah juga ke? Itu konten partner you. You tengok perangai konten Dah partner. tahulah nak cakap macam mana. Yelah, kalau korang nak cakap korang betul, Am yang salah sebab Am yang nak talent, sebab tu Ali bawa. Yelah, tapi that is not the way Ali. Bukan terjah time Tak, shoot. janganlah marah. Kau dah besar. Kau diam jap. Bukan masa tengah shoot or tengah on camera kau tiba-tiba datang macam tu. Aku nak backup kau, tapi kau yang buat salah tu. Nampak? Casey cakap You- punya point. you- Before shoot supposed to be. Dia cakap ada mic. Tak, Kau nak mentang-mentang pula lempang pula. You jangan marah. I dengan dia tak ada apa-apa je tau. Kenapa you nak Bukan marah? masalah ada apa-apa ke tak ada apa-apa. Professional lah Ali, You please. jealous Lambat Oh, lagi. lambat lagi Sorry. Tak betul lah. Semua orang pun setuju dengan statement I. Okay. Betul lah. Kita semua interview kau datang. Anjay. So you guys nak marah dia buat apa? Habis tu marah kau. Boleh marah kau. Je pun. Alah. You tak jealous. You jealous kenapa? Aku mahu kau tak boleh. Nak marah dia. Boleh. Udah Casey dah cukup sabar dah. I dah pening dah ni. Siapa nama you? Alia bukan? Apa? Tasha. Okay, Tasha. Aku dah jam ni. Jap. Wah, Tasha. Okay, Tasha. I dah ada 4 orang nama talent Tasha. Dan semua Tasha membeningkan kepala saya. Okay. So, yang ni, this time, I sebenarnya kalau boleh, I tak nak ada talent yang nama Tasha dah. Tak nama je lah. Nama dia Alia. So, kenapa? Kenapa dengan Tasha apa masalah ni? Tasha memang problem. Tak. Abang Am, mana tahu kali ni memang betul-betul yang lain pun tak sama. Ingat abang buat kelakar ke sekarang? Abang suruh buat permohonan maaf kan? Ingat abang buat kelakar ke? Tak payahlah nak suruh dia minta maaf pun. Dia ajak jadi talent. I malah nak marah you sebab you orang luar. Nanti you buruk kat luar cakap, "Hello, I datang ke studio Aman Nazar dan Aman Nazar mengamuk." Hello. Sebab I minat you. So Oh. you kena appreciate tau. Okay, I really appreciate you Tasha. Sekarang ni you cakap depan si Ali ni, minta maaf untuk hari ni kita orang tak akan ambil mana-mana talent. Tak apa. Tak ada. I nak jadi talent dekat sini juga. I tak kisah. Okay, You yang kena dengar cakap orang, bukan orang dengar cakap you. Betul. Ali. Selesaikan masalah ni sebab abang nak gila. Tak, Abang Am. Saya dah selesaikan masalah Abang Am sebelum ni. Abang Am nak cari talent, saya dah tolong carikan. Lepas tu sekarang tiba-tiba Abang Am tak nak pula talent. Okay, stop. Abang nak cari talent yang Bukan nama Tasha. bertudung. Next. Aku diam. Aku diam. Okay, lepas tu dia orang ni Tak apa, besok aku pakai tudung boleh. Tak ada masalah. Ha? apa tu? Diorang berdua. Okay, tak. Okay, dengar. Bukan. You nak judge lah. Kalau free hair pun you nak judge. Bukan. I nak cari next talent. Next. Bukan. Tak apa. I nak Bukan. talent lepas ni. Talent lepas ni baru you cari yang bertudung tu. Bukan current. Next. Okay, Abang Am. Lepas ni kalau saya cari yang bertudung pun, Abang nak still halau juga? Ke macam Kalau mana? cara kau betul tak halau lah. Tapi tu macam mana lagi? Cuba kau bagi tahu cara ni. Dah. Okay, bagi mic dekat Tasha. I nak bawa Ya. You pandang ke depan, you cakap betul-betul. Apa yang you tahu pasal talent I ni? You tahu tak kita orang ni dalam fasa yang fokus ke arah konten lain. Kita orang buat trading semua. Kita orang bukannya 100% nak fokus pada partnership. You okay ke benda ni sebenarnya? I tak kisah. I dah tersedia I nak jadi talent you sebab I minat you dengan team ni. Tak payah nak jadi partnership dengan you. Tak boleh. I dah tunang. Kenapa pula? I dah tunang you. So what? Tunang lah konten-konten. Kan cakap, I dah tak fokus pada partnership dah sekarang. I tak kisah. Ni kata talent. I tak kisah. Tunang, konten-konten lah. You pun dulu ada je yang kejar you waktu you bertunang. Itu as. Itu bukan so as, what? As ke apa?
Tu bukan S, tu bukan S, I tu tak bukan. kisah. Bukan serius. Am tersasut. Sekarang ni konten dengan tu dah lain kan? Tak, dia personal hidup I. Ni peribadi I. I nak kahwin dengan dia. Dah I tak nak buat mana-mana talent yang mengganggu apa-apa benda yang. I tak ganggu pun. Okay, you tak tak boleh ganggu. bezakan konten dengan ni ke? Private, privacy. Tak boleh. Biadab ada ni. Tasha. Ilya diam dia duduk tolong jari. Ada kaki sampai ni. Alah Abby pun sebelum ni sama. Bodoh. Ilya diam mak. Akak diam. Kau nampak mulut dia macam mana? Tak, Casey, you jangan marah sangat. Dia lagi muda daripada you tau. Mengalah lah Dah sikit. tahu dah muda tak respect Tak, langsung. mengalah lah sikit. Aku pun tak respect ni lagi. Tak, tua tau. you jealous lah. So I rapat dengan dia for everything. Okay, Tiba-tiba nak you pula yang good. bising-bising. Weh, bagus korang jadi partnership kan? Tak ada. Dia I gunakan dia sebab nak bawa dia datang je. Balik ada. So, Hantar dia balik. I nak gunakan dia je untuk I datang sini. Gunakan aku Okay, Kau dah. tak Stop. pun. Stop. Minta maaf. Habiskan cerita ni. Ada pening. Ali, minta maaf. Bawa orang luar, please. Tak ada. I nak jadi content partner you guys. Ali, teruskan dah. Minta maaf je lah. Tak, tapi sebelum saya minta maaf, betul kan apa saya buat ni Abang Am? Apa Saya yang dah betul? tolong Abang tolong cari talent dah. Okay, tolong apa? Tolong carikan talent Ali, baru. Ali dendam ke dengan abang? Tak. Ali saja Kalau terpaksa. saya dendam Ali dengan tahu abang kan? saya Ali tak tahu tolong video abang dengan Ilya waktu tu yang kita orang buat konten ada orang kacau kan. Kita orang cakap ada kacau tiba-tiba budak ni Ali bawa masuk. Orang luar bawa masuk ni. Ali tahu benda ni Li. Kenapa Ali cakap pasal? Nak panjangkan isu lagi? Dah lama dah tak isu kan? Tapi bukannya korang macam mana? Tak, you boleh backup ke benda ni? You boleh terima? No, I cakap kat you. Bukannya content partner pun. Ya, tapi dia tak patut. Dia just cakap nak je. Tapi you tak buat pun kan? Ha. So tak Jadi jalan apa lah. masalahnya Abang Am? Kita boleh cuba. Cuba kan? Dia menekan tu, menekan. Macam ni. Daripada dia ada, baik dia tak ada langsung lagi better. Tak ada. I nak stay kat sini. Okay, apa background you sebenarnya? I tak tahu apa-apa pasal you, Tasha. Tu nanti I cerita lah. You buat apa? You tiba-tiba muncul, tegur kita kat public. Lepas tu you datang tegur talent Sebab I I. nampak you dekat situ. So You daripada I mana memang fans sebenarnya? you guys. You daripada mana? Adalah I daripada mana? Kenapa you tak tahu? Entah-entah you datang nak kucak kaca lagi. You, I tak cukup team ni. Jangan. Tak adanya I nak guna kaca. I nak jadi talent ni je. Dia semangat I minat tau dekat Abang you. Am. Dia memang semangat. I semangat. Passion. Talent je. Tapi janganlah nak suruh memaksa. Faham tak? Kenapa susah sangat nak accept pun? Korang semua setuju ke dia ada? Apa tanya? Siapa setuju dia ada kat sini? Angkat tangan. Tengok. Siapa setuju? Siapa setuju? Cepat buat undian. Siapa setuju? Angkat tangan. Dia setuju. Aris, kau suka. Kau angkat je tangan kau. Cepatlah nak cepat. Siapa setuju? Tak, Aris dia setuju sebenarnya. Tapi sebab ada Casey dia jadi tak setuju. Janganlah Hakim. Nak Hakim. You punya tunang pun setuju tau. So setuju je lah. Hakim sekali setuju Abang Am. Saya tak suka lah. Dia tak respect. Diorang ni aku. Anak siapa ni? Ya Tasha. Allah. Tak kira okey Okay. lah tau Abang Am. Okay. At Kita least ni. dia passion tau. Datang shoot hari-hari dia ada semangat. The Casey ni shoot Aku pun kerja kan? alasan. Tasha tak sepak aku sepak kau. Tasha pandang depan. Tasha cakap dengan jelas apa yang Tasha nak sebenarnya. I nak jadi talent dekat sini. And I nak cuba content partner dengan Try cuba. Aman Nazai. Kenapa dengan dia? Kenapa tak Kenapa? dengan Sebab Aris? I minat fans dengan dia. Kenapa? You tengok video apa? Dengan dia. You, Ada macam spesifik dekat dia. Faham tak? you pernah tengok tak video-video sebelum ni? Kenapa dengan video sebelum ni? You tak tengok betapa pening je bila siapa je kata pun. tak tengok pun. Ha, you tak tengok pun. I tengok. I tak kisah pun apa jadi dekat orang lain ke before this ke apa. Okay. Sebab I datang sini betul-betul jadi talent and I nak you buat content partner dengan I. Untuk Mana sama ni? Sebab I fans lah. I fans dengan you. Ya tu. Dalam bila? Tak ada. Kita orang tak ada content partner dah. kita orang tak ada kunci partner dah. Tak apalah. Kita cuba lagi. It's okay. Dia tak follow buat yang Sabar jangan. Dia ni pun ada adik angkat lah apa kan. So tak apalah. Adik akak. dia ada. Ada kat Tak apalah. You guys tak balas-balas ke Tanya lah. everything ke. Ada kat siapa? Ni belakang ni. Okay. Bukan. Dia korang pressure dia macam mana dia nak fikir? Cuba korang tanya slow-slow. Korang pressure dia tak boleh fikir tau. Lepas tu dia main cakap je. Okay. Datang mana ni Ali? Kak, dia tegur saya kat mall Alang. Dah tu main cepat je. Tak, Abang Am yang nak cari talent. Saya nak berbaik balik dengan Abang Am. Okay. Tasha. Dah banyak talent yang halang masuk. Benda yang sama je. You dah tahu tempat ni Tasha. Apa jaminan you untuk you tak dedah kat orang ramai pasal tempat kita orang ni? Buat apa I nak dedah
Kak, I nak jadi talent je. Susah sangat. Kalau I Nak terima kalau I benda tak terima you Tasha sekarang ni, hari ni I tak terima you. Dah you sebarkan fitnah pasal I. I tak kisah nak jadi talent kat sini. Kalau you tak terima, baru I buat fitnah tu. Boleh berapa dah ugut. Aduh. Ganas. Okey lah. Boleh lah tu. Ali kena bertanggungjawab. Ya lah. Asal lah. Apa itu orang burger? Aris lah. Aku pula salah. You yang bawa I kat sini. Kau yang heran. You yang bawa I kat sini. Elok je belakang aku. Okey lah. Kita tak tahu, I tak tahu nak cakap apa. You pun angkat tangan tadi, you nak dengan dia. You borak lah. Dia macam ni. I angkat tangan bukan sebab dia macam ni. Sebab you yang berderia nak talent. Betul tak? You yang berderia nak talent. So kita macam okay, tak apalah kau setakat nak talent. Tapi kalau dah macam over nak quarter partner yang tiba-tiba tak pernah kita nak proceed sekarang. Macam dah jarang dia buat. Asal you tercabar ke? Jealous? Tak tercabar pun. Nak buat apa nak tercabar pula. Boleh apa boleh apa. Kau baru masuk buat kepala. Tak, Mati dah tu dia. orang kata semangat, passion. Tu bukan semangat, tu tak Tu ada. kan siangap pula. Macam tu Ali dengan ni lah sesuai kan? Boleh tak Ali? Ali kau kan dah bawa. Sesuai tu kalau kau nak buat Tak, quarter partner. Saya dah ada contact partner dengan Dengan siapa? Aris lah. Tasha, Kita kan selalu gaduh. betul you nak? Ya, I nak. You nak I letakkan you dalam hutan? I tak kisah. Jadi ada you, I ikut je. You nak I letak kat Parah? I tak kisah. I ada you, I okay je. You sanggup? I ikut you je. You boleh pass hujan tu? Ya, betul. Are you sure? Ya. You jangan menangis tau nanti. I tak kisah. Janji ada you, I ikut je. Jangan jealous. Tadi kan boleh jaga. You jealous ke? Tapi you jealous ke? Dia bawa I je. Dah, Janganlah dah. jealous. Dah. Hold on. Dia bawa I je. Kita kat tunggu sini. untuk step video saya bawa dia pergi jumpa hujan tu Parah.